Ini Haris dan ini kisah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Dah. Belakang tak ada orang yang kerja dapat isi. Kelas korang ni banyak perhatian. Sepenat ni tadi. Kalau lah cikgu ramai masuk mesti tak payah saya sedikit banyak macam ni. Kurasi. Tapi soalkan lah pasal benda ni. Agak lah. Idea benas. Baik aku cakap ketua pelajar. Assalamualaikum. Jeb ada Jeb? Nak apa? Nak masuk boleh? Masuklah cepat. Duduk. Baik. Kelas aku belajar tu kita tukar. Apa hal pula? Sama je. Ya, korang kan kelas depan asyik dapat teacher lah, cikgu sama masuk lah. Tapi kalau korang kelas belakang pula, cikgu tak masuk. Kalau kau nak study, kita boleh study sendiri. Aku elok je belajar straight A ni. Apa hal pula? Korang je yang lebih-lebih. Alah. Dalam. Bla. Tak nak ada apa kau. Weh, Assalamualaikum, Mak. Alah, saya belajar lah kau. Benda kita ni apa yang mendengar ni? Kau ni you terus terletak je. Saya Alah, ajar aku. Dah balik petani. Dah miskin. Alah. Mak lu. Cikgu lah. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam. Cikgu tengah sibuk cikgu. Tak ada. Sini kan? Saya rasa cara pembelajaran kat sekolah ni tak adil lah cikgu. Boleh saya tanya kenapa ya? Saya rasa kelas depan ni dia banyak ada kerja cikgu-cikgu dibagi. Lepas tu cikgu-cikgu semua datang kelas dia. Tapi kalau kelas kami ni dia macam tak ada pun. Cikgu-cikgu semua tak datang. Lepas tu kalau kami belajar pun kami belajar sendiri je cikgu. Dia macam tak adil lah cikgu. Kami pun nak berjaya juga. Ada betul juga kamu cakap ni Haris. Sebabnya saya pun kadang ada juga perasan benda ni. Tak apalah Haris. Saya akan cuba usaha yang terbaik. Mungkin dalam meeting atau mesyuarat yang akan datang, saya akan usulkanlah perkara ini dekat cikgu-cikgu yang lain. Harapnya mereka akan faham lah. Okey Haris? Terima kasih cikgu. Saya gerak dulu cikgu. Haris. Assalamualaikum cikgu. Saya rasa cikgu semua dah tahu dah. Sebenarnya dari masa kita ni tukar gaya pelajaran kat sekolah kita ni. Kau tiaramu, hanya kau dan aku. Okay kelas, semua boleh buka surat 84. Hari ni kita nak belajar poin penting juga semua, iaitu gutasi. Haris, cuba awak bagi saya perbezaan antara gutasi dengan transpirasi. Gutasi berlaku dekat tumbuhan server. Transpirasi pula berlaku dekat sebuah tumbuhan. Okay, betul? Ku